Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis berikan kebarisan hakim yang arif lagi bijaksana, para guru yang dihormati serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Berdirinya saya di sini bukan sekadar menyusun bicara, tetapi membawa satu amanah negara. Amanah yang terpahat dalam 5 prinsip rukun negara, ibarat tiang seri yang menegakkan sebuah mahligai bernama Malaysia. Bak kata pepatah Melayu, bulat air kerana berbetung, bulat manusia kerana memakan. Tanpa rukun negara, nescaya longgarlah ikatan perpaduan. Goyahlah keharmonian yang telah dibina sejak sekian lama. Hadirin yang dihormati, subtopik pertama saya ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini mengajar kita bahawa kehidupan insan tidak hanya berbaksikan kemudahan duniawi, malah disulami nilai kerohanian. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk insan yang berakhlak mulia, jujur dan bertanggungjawab. Apabila hati dipandu oleh iman, tangan tidak akan ringan melakukan kejahatan, lidah tidak akan mudah berfitnah, dan akal tidak akan dipengaruhi kebencian. Pantun lama ada menyebut, pucuk pauh 5 batu, anak 9 ditapak tangan. Sungguh jauh jalan waktu, Tuhan dijunjung sepanjang zaman. Jelaslah bahawa masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama akan hidup saling menghormati walaupun berbeza bangsa dan kepercayaan. Inilah asas keharmonian negara yang perlu terus dipelihara. Sidang hadirin sekalian, topik kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, institusi raja menjadi lambang penyatuan rakyat. Raja bukan sekadar pemerintah, bahkan payung kedaulatan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bukanlah bermaksud menurut secara membunta tuli. Sebaliknya, memelihara keamanan, menghormati perlembagaan serta mengutamakan kepentingan negara mengatasi kepentingan diri. Bak kata berjalan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebagai rakyat Malaysia, menjadi tanggungjawab kita mempertahankan keamanan, menghargai pengorbanan para pejuang terdahulu dan memupuk semangat patriotisme dalam diri generasi muda. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah artinya menyebarkan jalur gemilang jika hati masih penuhi perpecahan? Apakah gunanya melaungkan cintakan negara jika perpaduan sering dipinggirkan? Sesungguhnya kesetiaan bukan hanya pada lafaz, tetapi pada tindakan yang ikhlas demi tanah air tercinta. Hadirin yang budiman, topik ketiga ialah kesopanan dan kesusilaan. Masyarakat Melayu sejak dahulu terkenal dengan adab dan budi bahasa orang tua. Orang tua pernah berpesan, yang kurit itu budi, yang merah itu sagar, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Dalam era media sosial hari ini, kesopanan semakin tercabar. Kata-kata kesat, fitnah dan penghinaan mudah tersebar hanya dengan satu sentuhan jari. Sedangkan lidah yang tajam lebih berbisa daripada mata pedang. Oleh itu, marilah kita menghidupkan kembali budaya berbudi bahasa, menghormati ibu bapa, guru, jiran serta semua anggota masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. Pantun warisan mengingatkan kita, kalau ada sumur di ladang, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, budi bahasa kekal abadi. Hadirin yang saya hormati, konklusinya, kepercayaan kepada Tuhan membentuk jiwa, kesetiaan kepada raja dan negara memperkukuh patriotisme, manakala kesopanan dan kesusilaan mencerminkan kepribadian bangsa. Ketiga prinsip ini ibarat akar, batang dan daun pada sebatang pohon.
hilang salah satu daripadanya, maka rapuhlah keseluruhan pohon tersebut. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyeru seluruh rakyat Malaysia agar tidak sekadar menghafal rukun negara, tetapi menghayatinya dalam setiap langkah kehidupan. Sesungguhnya negara yang bersatu bukanlah lahir daripada kekuatan senjata, tetapi daripada kemurnian akhlak, kesetiaan rakyat dan perpaduan yang utuh. Bab kata hikmah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Semoga rukun negara terus menjadi obor yang menerangi perjalanan Malaysia menuju masa depan yang gemilang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.